gunakan bunga tiruan. Jadi most of the time saya buat rekaan bunga segar. Tapi hari ini saya gunakan ini untuk dilayarkan di sini bunga tiruan. Jadi boleh digabungkan ya. Macam misalnya anda nak order bunga dari saya, anda boleh guna bunga. Ini rekaan bunga, mana-mana rekaan bunga yang anda boleh tempah dengan saya, tuan-puan boleh tempah. Dan juga gabungkan dia dengan sabun ini sebagai cenderamata yang kedua. Untuk, tak kira lah, untuk hari ibu ke coming on, untuk hari jadi seseorang yang tersayang. So begitulah, ya, boleh digabungkan dengan bunga. Sama ada nak diletak secara berasingan dengan bunga ataupun dalam bukit bunga tu sendiri, kita boleh buat. Jadi apa pertanyaan SMD 515, Atiwat, Eda, tap-tap lah skrin saya ni. Dan bagilah hadiah ros ke apa ke sikit. Seronoklah saya. Syikin, terima kasih kerana join. Hartini. So kalau nak beli barang sabun mandi ni homemade, boleh tekan beg kuning ataupun pergi pada TikTok shop saya. Tengoklah sabun ini dan buat pembelian di beg kuning ataupun di live video saya. Okey? Ada apa-apa pertanyaan? Anissa, Zainal, Su Official. Silalah kalau ada pertanyaan apa-apa. Saya tak boleh invite untuk buat live bersama. Saya tak biasa lagi. Jadi saya nak tengok dulu perkembangan macam mana penerimaan publik, orang awam macam anda semua ni terhadap sabun saya. Apa yang nak ditanyakan lagi ya? Memang selamat sebab kita guna base sabun yang ada di pasaran. Saya tambah pewarna, saya tambah pewangi. Ini tak ada warna dia natural dan tak wangi. Tapi ada 14 ramuan base sabun termasuk minyak kelapa. So di sini base ni saya tambah 8 bahan. 9 bahan alam semula jadi, shea butter atau cocoa butter. So bayangkan ya, kita tambah dah ada 3